Dia kan tek light tau. Tu, tek light tu sampai 1K. Nak pergi mana? Nak pergi kecil lah sayang. Good day. Buka tudung. Story kan ada. Pergi tengok dekat story. Kan dah upload. Hai. Good morning. Hai. Tikon tek lah sampai 1K tau. Good morning guys. Korang pagi buat apa je? Tu kau tek lah sampai 1K tau. Bunyi cicak. Cek. Itulah bunyi cicak. Cek. Cek tau. Kacak. Cek. Itulah bunyi cicak. Every single night. Cek. Morning guys, morning. Semoga I dapat beri semangat untuk you all pergi kerja hari ni, okay? Morning Bamba, morning. Semoga I beri semangat untuk you all pergi kerja tau. Jom nak nyanyi lagu cicak lagi ke? Cik. Itulah bunyi cicak. Hai teacher, hai morning. Korang buat apa pagi ni? Tak pergi makan nasi lemak ke? Semoga bagi you all semangat tau. What can you teach us today? I want to teach you how to eat. Nak jumpa benda. Kenapa cakap macam tu? Takutlah kita wak. Hai cicak, hai. Korang tak pergi makan ke? Kenapa tak pergi breakfast? Breakfast lah dulu. Baiklah kak pakai macam ni kat luar. Take care, okay. Ni dalam kereta lah sayang. I saja je nak borak-borak dengan you all. Walaupun mata I sempit hari ni. Cantik loket tu kak, ya ke? Korang tak pergi makan-makan ke? Apa-apa ke? Tali apa? Tak ada tali pun. Aku dah breakfast, I tak makan pagi. I tak makan pagi. I tak breakfast. I tak breakfast nasi lemak macam you all. Teacher ada menu ke? Tak ada. I tak ada dalam menu. Nanti korang
korang kan, korang ada follow I punya IG ke? Sebab I rajin update story semua kat situ je. TikTok ni jarang. TikTok ni jarang untuk I update story. Jarang sekali. So korang lunch apa je hari ni? Awal ya, I saja je nak lah. I kejap je ni. Saja nak bagi you all semangat bekerja, okay? Nanti kita sambung live lagi tau. Bye. Kita borak lagi, bye.